Assalamualaikum. Ini saya nak beritahu korang yang kita ada macam-macam fasiliti. Contoh yang saya nak bagi tahu kat korang satu. Tapi next fasiliti saya akan bagi video yang lain. Kedah tak ni kita menyediakan parking yang sangat-sangat luas. Kau tengok dekat saya berjalan ni pun boleh parking. Sikit dan sikit kat sini pun boleh parking. Kat depan dan dekat depan ni kita boleh masuk dalam 20 ke 30 biji kenderaan. Kalau kau nak datang ke belakang sana boleh parking. Jadi kalau kau nak datang sini, kau nak buat event ke apa semua, kau nak buat family gathering, boleh sediakan tempat. Orang nak booking tempat pun kita boleh sediakan tempat. Sini jalan kita boleh tutup, kita boleh naik kemah. Faham kan? Jadi kau tunggu apa? Apa lagi kau nak? Kan parking dah senang, ada tempat OKU lagi. Sebab orang nak pakai OKU kan, kita ada kan, kita buat. InsyaAllah nanti kita akan upgrade lagi. Jadi tempat yang luas, tempat yang selesa, nyaman, tenang lagi. Kan? Kalau kau minum ayah kau kan, data kan? Follow kami untuk video seterusnya. Ciao. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.